と寂しさに負けそうな私に今あなたの姿が見える歩いてくる目を閉じて待っている私に昨日まで涙で曇ってた心は今覚えていますか目と目が合った時を覚えていますか目と目が触れ合った時それは初めての愛の旅立ちでした I love you so. Hai, Assalamualaikum. Salam sahabat YouTube. Okay, hari ni saya kat kebun. Sebenarnya minggu lepas pun saya datang kebun. Saya buat kerja-kerja menyiapkan busuk. Okay, jadi dah siap dah barisan busuk yang terakhir. Siap lah tu. Tahun depan baru kita tanam pokok. Tahun ni saya biar ada padat dulu, dia akan susut sikit apa semua. Itulah setakat tahun ni kan. Ini semua nanti kemungkinan besar saya akan tanam petai, tapi satu baris dulu. Baris yang ni mungkin kemudian, sebab dia saya nak saya nak cuba dulu kan. Saya rasa tak ada masalah. Kalau ada masalah apa pun, sebab banjir macam itulah kan. Banjir yang hari tu banyak pokok petai saya mati sebab sampah sungkup dia. Jadi saya nak cuba dululah kan, tengok macam mana. Saja je saya buat pembukaan dengan lagu karaoke tu, sebab sambil-sambil kita penat buat kerja kat kebun, balik rumah buka YouTube kan, tengok. Orang kata, sebab saya ni memang peminat anime 80-an kan, macam cerita Mospeda, Macross, Grandizer, Tosho Daimos. Tu saya memang peminat kita kartun Jepun lama kan. Sebab saya zaman tu kan, kalau zaman sebelum saya dia minat cerita Hong Kong, zaman selepas saya dia minat K-pop pula. Jadi saya ni orang kata zaman yang cerita Jepun tengah naik kan, Ultraman ke apa benda ke, macam tu lah. Jadi tengah-tengah buka orang kata YouTube, layan-layan benda-benda tu, datanglah satu suggestion kan, anime Macross yang dibuat menggunakan AI. Nanti saya share link dia. Jadi memang mengambil memori lah. Jadinya rumput kat kebun ni pun dah panjang. Saya datang nak bersih rumput lah kan, sebab nanti saya nak racun rumput kan. Ada bahagian-bahagian yang saya akan racun, especially tepi-tepi belah luar ni lah. Belah luar pagar ni memang kena racun lah. Kalau tidak nanti kan dia naik anak kayu kan. Lepas tu dah satu hal pula kita nak cuci dia kan. Jadi saya nak mula dengan bahagian sini. Lepas tu belakang pokok jering tu lah kan. Sebab apa? Sebab saya nak meracun sebelah pagar ni. Jadi kawasan belah dalam ni memang kena saya boleh sampai lah. Kalau saya tak boleh sampai sebab ada lalang, payah kan. Jadi untuk menemani saya kan, saya akan gunakan SJ Cam C200 Pro ni. Saya pakai magnetic punya, tak tahulah apa benda nama dia, rantai magnetic ni. Jadi kita cubalah kan, berhasil ke tak kan. Saya pun tak tahu macam mana
dapat hasil dia dalam kamera nanti. Sebab dia ni bukan macam chest punya mounting. Dia tergantung macam tu, dia boleh goyang-goyang. Tapi kita cubalah. Okey, jadi inilah kejadian dia. So dia punya base plate tu dalam baju, yang ni kat luar kan. Saya belum sangkut lagi galas lagi mesin rumput. Nanti mesti dia akan lari. Jadi berbeza dengan Osmo Action 4. Yang ni tak ada horizon lock. Jadi mungkin dalam kamera tu pun akan sengit sikit kan. Osmo Action 4 ni pun saya tak tetapkan dia punya horizon lock kan. Jadi biasalah, sengit-sengit tu biasalah. Okey, alhamdulillah. Dah siap dah. Daripada tepi ni sampai ke sini. Kan, sikit-sikit tu tak apalah, yang jemput-jemput tu. Kan, macam ujung-ujung tu. Kan, rehat kejap. Nanti nak terus dekat tepi pagar sana dengan belakang sana. Yang pokok mangga ni tengah-tengah tu ada rumput gajah besar-besar tu. Tu kita tengoklah sempat ke tak. Kan. Rasanya saya tak rekod kot sebab bateri SJ Cam dah tinggal setengah. Kan, lepas-lepas ni saya tak rekod lah. Ada sedikit lah orang kata maklumat tentang SJ Cam dengan Osmo Action 4 ni. Osmo Action 4 ni dia support fast charging. Dia boleh pergi sampai 30 watt punya fast charging. Tapi itulah. Ini saya beli standard pack. Ada satu bateri je. Kalau macam SJ Cam C200 tu, bateri dia built-in. Jadi tak boleh tukar bateri. Lepas tu dia tak support fast charging. Jadi dia mengambil masa untuk charge penuh tu dalam 2 jam setengah agak. Dan boleh pakai untuk record pun lebih kurang. Dia claim 3 jam. Tapi saya rasa macam 2 jam tu pun dah orang kata terlampau mendesak lah kan. So C200 tu dia tak boleh tukar bateri. Dia bateri built-in, tak support fast charging. So ada kekurangan kat situ lah. Tapi bagi saya okey je kan, kalau kita pakai dia sebagai orang kata support punya kamera kan. Macam Osmo Action ni adalah main kamera lah, support fast charging apa semua, boleh tukar-tukar bateri. Okey, alhamdulillah saya dah siap dah mesin rumput. Setakat yang saya perlu untuk saya sembur racun. Nanti saya nak racun keliling kebun kan. Dalam plot tanaman belum lagi. Jadi semasa saya berehat ni, saya sempat tengok balik video yang saya rakam. Jadi
Video yang mula-mula tu memang saya banyak pakai Osmo Action 4. Kemudian masa saya potong rumput tu saya pakai SJ Cam C200 Pro. Kemudian yang ending kredit ni saya pakai itulah Galaxy A52s kan. Jadinya semasa saya rakam pakai SJ Cam C200 Pro tu ada banyak gambar video yang tak masuk kan, tak masuk sebab saya pakai magnetic necklace kan. Bila pakai magnetic necklace ni dia tak betul-betul steady kita punya arah kita tuju kamera tu. Jadi ada bahagian yang mana mesin rumput tak masuk tu memang saya potong-potong lah kan. Jadi itu sajalah konsen saya pada kali ni. Siapa-siapa yang berminat dengan apa ni anime klasik lah, Macross tu boleh tengoklah AI tu, sebab bagi saya dia menarik lah, walaupun macam kartun tapi memang menarik lah. Jadi sampai jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat bertani.